Betulan isu juga baru ni timbul. Pasal teguh pertahan, teguh memimpin. Isu benda tak cukup bulan bintang. Tak cukup bintang tu bucu tak cukup. Bukan salah benda, salah tak cukup bucu. Dia sama dengan Sincu Deli. Sincu Deli bukan saja bucu tak ada, bulan bintang tak ada. Disiarkan dalam muka depan akhbar. Kita tanya, kerana apa? Maksud apa? Tapi bila tengok tindakan, slow je MC buat tindakan. Tak jelas. Tapi bila kena pada pembangkang, bila kena pada kita, dipanggil ke MC, dia buat siasatan, dia buat ni lah macam-macam yang dibuat. Walaupun sudah ada permohonan maaf, walaupun sudah diedit, dia dibetulkan logo itu. Dan ini yang berlaku. Layanan yang tidak adil berlaku kepada negeri-negeri yang dipimpin oleh parti Islam semacam apa. Sampai bila kita mahu begini?